Dalam keadaan marah umpamanya. Nabi ajar kita untuk zikir. Ada seorang sahabat tu, dia marah sampai merah muka dia. Hatta marra wajhu. Dalam hadis disebut sehingga muka dia jadi merah padam kerana kemarahan dia. Nabi SAW sebut pada sahabat tu, Nabi kata, inni la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid. Aku tahu satu kalimah, kalau disebut kalimah ni akan hilang pada dia benda yang dia marah. Apa dia? A'udzu billahi minasyaitani rajim. A'udzu billahi minasyaitani rajim. Dalam keadaan yang kita, orang kata apa, dalam keadaan yang rare, dalam keadaan yang tak biasa, ada waktu-waktunya Nabi SAW ajar kita zikir-zikir yang tertentu untuk kita baca supaya kita dapat pahala daripada waktu-waktu yang tak biasa ni pun. Kan? Bahkan ada gerakan juga. Bukan kata bacaannya, bukan kata lafaznya. Dalam keadaan marah. Nabi SAW kata, sesiapa yang marah, dalam keadaan dia wahuwa qa'im falyajlis. Dalam keadaan dia berdiri, dia marah, Nabi suruh dia duduk. Wa illa falyattaji'. Kalau katalah dalam keadaan duduk, marah lagi, bergoyang lagi kursi. Baring mengering. Jadi kalau masuk tengok bos mengering, bukan bos tidur. Tak semestinya bos tidur. Mungkin bos tengah marah. Cuma kalau panggil 2-3 kali tu dia tak menyahut, itu memang tidur betul lah.